Kuntum melati tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini merupakan tugasan 2 subjek BMMB 3193, Pengantar Kesusasteraan Melayu. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada Encik Amir Hamzah bin Yaakob selaku pensyarah pengantar Kesusasteraan Melayu. Tidak lupa juga rakan-rakan yang telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan tugasan ini. Baiklah, dalam video kali ini kami akan mempersembahkan 3 buah puisi dan merumuskan pemikiran yang terdapat dalam puisi tersebut. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama, bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Saya Nurul Atira Nurul Ain binti Abdul Hakim bersama ahli kumpulan saya, Muhammad Sufi Iqbal bin Muhammad Nur, Ni Muhammad Aimin bin Mukhtar dan Wan Alia Fatihah binti Wan Roslin akan membentangkan tugasan ini. Jadi, saya akan mulakan dengan pengenalan pantun. Pantun ialah salah satu puisi tradisional Melayu yang paling tua dan terkenal. Ia digunakan sejak zaman dahulu sebagai medium untuk menyampaikan nasihat, sindiran, kasih sayang, jenaka dan pelbagai perasaan lain dengan cara yang halus dan beradab. Pantun ini bukan sekadar susunan kata berirama, tetapi melambangkan keindahan bahasa serta kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam berbahasa dan berfikir. Seterusnya ialah tujuan pantun. Yang pertama, pantun bertujuan untuk menyampaikan nasihat dan pengajaran secara sopan. Yang kedua, untuk menegur atau menyindir tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, untuk mengungkapkan perasaan seperti kasih sayang, rindu dan budi. Dan yang terakhir adalah untuk memupuk nilai murni dan budi bahasa dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah mempunyai rangkap, biasanya terdiri daripada 2, 4, 6 ataupun 8 baris. Yang kedua, setiap baris mengandungi 8 hingga 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir pantun berulang secara A, B, A, B. Dan yang keempat, mengandungi bahasa yang indah, berirama dan mempunyai makna yang tersirat. Yang kelima, disampaikan secara lisan atau tulisan dalam pelbagai majlis dan situasi. Dan yang terakhir, 2 baris pertama sebagai pembayang dan 2 baris terakhir sebagai maksud. Pantun budi. Terang bulan, terang dipaya, anak kambing memakan rumput. Jika tak kenang kepada saya, nama yang baik tidak tersebut. Anak merak mati tersangkut, mati dipanah Seri Rama. Resam di dunia juga disebut, orang yang mati meninggalkan nama. Anak itik terenang-renang, air pasang tenang-tenangan. Budi sedikit, bila kan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Anak ikan berlima-lima, mati ditimpa, punggur berdaun. Kasih Tuan, saya terima, sebagai hutang 1000 tahun. Seterusnya, saya akan menerangkan pemikiran yang terdapat di dalam pantun budi. Pada rangkap pertama, pemikiran pantun ini menerangkan bahawa masyarakat Melayu menekankan pentingnya menghargai dan mengenang jasa orang lain. Jika seseorang tidak mengenang budi, maka nilai baik seseorang akan dilupakan. Seterusnya, pada rangkap kedua, pantun ini menerangkan pemikiran bahawa nama dan jasa baik seseorang akan kekal walaupun telah meninggal dunia. Selanjutnya, pada rangkap ketiga, pantun ini membawa pemikiran yang menggambarkan nilai budi yang tinggi dalam masyarakat Melayu. Walaupun budi yang kecil, ia tetap dihargai dan dikenang sepanjang zaman. Seterusnya, pada rangkap yang keempat,
Pemikiran ini menonjolkan bahawa kasih dan kebaikan orang lain dianggap sebagai hutang budi yang sukar dibalas kerana menunjukkan ketulusan dan kesetiaan hati dalam hubungan sesama manusia. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita lihat apa itu gurindam. Gurindam ialah salah satu puisi tradisional Melayu yang juga tergolong di antara warisan kesusasteraan yang bernilai tinggi. Gurindam ini telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai medium untuk menyampaikan nasihat, pengajaran dan pedoman hidup kepada masyarakat. Gurindam bukan sekadar rangkaian kata yang berirama, tetapi juga melambangkan keindahan bahasa serta kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam menasihati dan menegur dengan cara yang halus dan beradab. Melalui gurindam juga, terselah keutuhan nilai moral dan akal budi bangsa Melayu yang menjadikannya sebagai panduan hidup hingga ke hari ini. Seterusnya, kita lihat apa itu tujuan gurindam. Yang pertama ialah gurindam bertujuan untuk menyampaikan nasihat dan pengajaran moral kepada masyarakat supaya hidup berlandaskan nilai murni. Yang kedua, mendidik akhlak dan budi pekerti khususnya dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Yang ketiga, menegur kesilapan dan kejahilan manusia secara halus dan sopan. Seterusnya yang keempat iaitu meningkatkan kefahaman agama dan nilai kehidupan kerana kebanyakan gurindam berkait dengan ajaran Islam. Yang kelima dan yang terakhir iaitu menjadi pedoman hidup agar masyarakat sentiasa berfikir dengan bijaksana dan berakhlak mulia. Jom kita lihat apa itu ciri-ciri gurindam. Gurindam ini terdiri daripada 2 baris setiap rangkap, yang mana baris pertama ialah syarat atau persoalan dan manakala baris kedua pula ialah jawapan atau huraian. Seterusnya, gurindam ini mempunyai jumlah suku kata yang tidak tetap, tetapi biasanya antara 8 hingga 12 suku kata setiap baris. Seterusnya, gurindam ini mempunyai rima akhir yang sama, biasanya A dengan A. Seterusnya, gurindam menggunakan bahasa yang ringkas tetapi padat dengan maksud yang mendalam. Seterusnya, mengandungi unsur nasihat, agama dan moral. Yang terakhir, gurindam dicipta untuk tujuan pengajaran dan teguran, bukan hiburan semata-mata. Gurindam 12, Raja Ali Haji. Raja muafakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu telah
selalu nyata kepada orang yang tidak buta. Berdasarkan persembahan gurindam tersebut, pemikiran yang terdapat dalam gurindam 12 ini ialah gurindam ini menekankan tanggungjawab seorang pemimpin dan rakyat dalam membentuk masyarakat yang adil, berilmu dan berakhlak mulia. Ia juga mengingatkan manusia supaya sentiasa bertakwa, menghormati ilmu, berbuat baik dan mengingati kematian sebagai asas kehidupan yang bermakna. Seterusnya ialah maksud setiap rangkap. Rangkap yang pertama, raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagai duri. Maksudnya, pemerintah harus berbincang dan bermuafakat dengan para penasihat atau menteri. Kerjasama ini penting untuk menjaga kestabilan dan keselamatan negara. Seterusnya ialah rangkap yang kedua, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Maksudnya, rakyat yang ikhlas dan setia kepada pemimpin akan melaksanakan tugas dengan baik dan berjaya. Seterusnya, rangkap ketiga, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Maksudnya, seorang raja atau pemimpin yang berlaku adil terhadap rakyatnya akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah. Rangkap yang seterusnya iaitu kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Rangkap ini membawa maksud menghormati dan mengasihi orang berilmu, menunjukkan seseorang itu mendapat petunjuk serta kasih sayang daripada Allah. Seterusnya, rangkap kelima, hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cintai. Maksudnya, menghormati orang bijak menandakan seseorang itu tahu menilai antara yang baik dan yang buruk. Seterusnya ialah ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Rangkap ini membawa maksud seseorang yang sentiasa mengingati kematian akan terdorong untuk berbuat kebaikan dan menjauhi dosa. Dan rangkap yang terakhir, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Maksudnya, orang yang beriman dan berhati bersih yakin bahawa kehidupan akhirat itu benar dan pasti berlaku. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan pengenalan seloka. Seloka merujuk kepada puisi Melayu bebas yang tidak mempunyai bentuk tertentu dari segi rangkap, jumlah baris, sama ada mempunyai irama ataupun tidak. Secara amnya, seloka terdiri daripada ungkapan sejajar yang melebihi daripada 2 baris, mempunyai kadensa yang sama seperti talibun dan prosa berirama. Seloka juga bermaksud puisi yang berisi ajaran dalam bentuk sindiran ataupun jenaka. Seterusnya, peranan seloka. Seloka menggambarkan masyarakat yang melahirkannya, iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusiliaan. Seloka juga bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. Puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu yang disasarkan. Dan terakhir, seloka ini digunakan untuk menyindir, mengejek, melahirkan rasa benci terhadap kelakuan buruk manusia, memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial. Baiklah. Bentuk ataupun ciri-ciri seloka. Pertama, seloka merupakan puisi bebas atau tidak terikat. Seloka juga digubah mengikut pantun, syair ataupun perumpamaan. Dan seloka ini tidak mempunyai pembayang, bilangan baris dalam rangkap tidak tetap, jumlah perkataan dan suku kata dalam rangkap juga tidak tetap, dan rima akhir seloka tidak tetap. Baiklah, ini merupakan seloka yang menjadi pilihan saya dalam video kali ini, iaitu seloka Pak Pandir. Pandai, pandai, wahai Pak Pandir,
Anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Gunting makan di hujung, Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar gelagak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah tapi dia haram. Kilat memancar, hujan tak lalu. Awak juga yang kecundangan, pandai-pandai, wahai Pak Pandir. Awak juga yang menanggung. Seterusnya, daripada persembahan seloka tersebut, saya akan menjelaskan pemikiran seloka Pak Pandir. Seloka ini mengandungi unsur sindiran terhadap orang yang bodoh-bodoh pandai, iaitu seseorang yang kononnya bijak tetapi sebenarnya melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Karya ini menggambarkan sifat manusia yang tidak berfikir panjang, cuai, mudah tertipu dan tidak tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. Seterusnya, saya akan menjelaskan maksud seloka tersebut setiap rangkap. Rangkap yang pertama, pandai-pandai wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Jadi, rangkap ini menyindir orang yang salah menilai dan tidak tahu membezakan keutamaan. Pak Pandir mementingkan orang luar, iaitu dagang, daripada keluarga sendiri dan melakukan perkara yang tidak masuk akal. Akibatnya, harta dan maruah diri tergadai. Jadi maksudnya, jangan abaikan tanggungjawab sendiri dan jangan mempercayai orang luar secara membuta tuli. Seterusnya, rangkap kedua, mendengar geladak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Jadi rangkap ini menggambarkan sifat mudah terpedaya dengan janji dan angan-angan. Jadi Pak Pandir mendengar janji manis orang luar sehingga melupakan keadaan dirinya sendiri. Jadi rangkap ini membawa maksud jangan mengharap sesuatu yang belum pasti dan meninggalkan apa yang sudah ada. Seterusnya, rangkap ketiga, mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Gunting makan di hujung, Pak Pandir juga yang menanggung. Jadi, rangkap ini melambangkan akibat buruk daripada kelalaian dan kebodohan sendiri. Pak Pandir menikmati kesenangan sementara tetapi akhirnya menanggung penderitaan. Jadi, rangkap ini membawa maksud orang yang tidak berhati-hati akan menanggung akibat daripada perbuatan sendiri. Seterusnya, rangkap kedua terakhir iaitu rangkap keempat. Apa didengar geladak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah tapi dia haram. Jadi rangkap ini menunjukkan sindiran kepada orang yang suka meniru tanpa memahami ataupun berfikir. Jadi Pak Pandir hanya meniru tindakan orang lain tanpa mengetahui hasilnya. Sama seperti rambutan jantan, berbunga tapi tidak berbuah. Jadi rangkap ini membawa maksud jangan meniru orang lain secara membuta tuli tanpa ilmu dan pertimbangan. Jadi, rangkap yang terakhir iaitu kilat memancar hujan tak lalu, awak juga kecundangan. Pandai-pandai wahai Pak Pandir. Jadi, rangkap yang terakhir ini menggambarkan kekecewaan akibat angan-angan yang tidak menjadi kenyataan.
Jadi Pak Pandi tertipu dengan janji palsu dan akhirnya menyesal. Jadi rangkap ini bermaksud jangan cepat percaya atau berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Jadi, pengajaran daripada selaka ini, yang pertama, kita mestilah berfikir secara bijak sebelum membuat keputusan agar tidak menyesal. Yang kedua, jangan mudah percaya kepada orang asing atau janji yang belum pasti. Yang ketiga, hargailah keluarga sendiri lebih daripada orang luar. Yang keempat, jangan meniru orang lain membuta tuli tanpa ilmu dan pertimbangan. Dan yang terakhir, elakkan sikap tamak dan bodoh sombong kerana boleh membawa kesusahan.